Kambing. Alah, kambing ni apa asal lari pada aku tu? Jangan lari kambing. Keldai. Okey. Jadi ayam lah. Ada anak ayam, bai. Tu anak ayam. Aku ni patah nampak telak. Ambil tak apalah. Jangan lari. Sekejap. Tu anak ayam. Tapi tak apa. Aku rasa tak salah pun kalau cuma anak ayam kan. Bukannya anak orang. Kuda. Okey, jadi hari ni kita akan sambung membina rumah dan tempatnya aku dah cari. Memang elok tengok. Ada pantai belakang rumah. Lepas tu sini ada perkampungan orang asli. Lepas tu belakang ni kita boleh buat kebun. Strategi tak strategi? Strategi, Mat. Takkanlah tak strategi. Tengok kuda pun berterbangan. Kuda. Okey, jadi aku rasa kita kena cari bahan untuk buat rumah. Tapi aku nak rumah naping. Sini tak ada pokok naping. Alah, aku rasa kita kena cari tempat naping. Banyaknya haiwan, surga haiwan. Kambing, ayam, lembu, babi. Haram. Tak nak. Astaghfirullahaladzim makanan. Aku duk sibuk haiwan. Tapi itu makanan aku tak ada. Jadi aku rasa aku terpaksa tu. Sorry dia nak lembu. Hang kerja anak yatim. Siapa yatim? Aku pun tak tahu. Tapi hang adalah anak yatim. Dulu boleh lah aku rapat dengan hampa. Aku cium hampa. Lah ni tak ada dah. Aku dah takkan cium hampa. Aku dah takkan belai hampa. Aku akan pastikan aku makan daging hampa depan hampa. Okay. Lembu. Tengok ni. Ni anak hang. Okay. Sedap.